separuh akhir hanya RM20. Lepas tu jual ke orang lain dengan harga RM30. Boleh lah, dah dia tukang beli. Kita pergi beli pisang 40 ya, kita nak jual 45. Boleh tau. Kita wajib jual 40. Dah kena loh kawan. Faham lagi? Yang tak boleh ialah dua jenis barangan. Pertama, barangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harganya. Yang kedua, barangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah harganya tetapi diperlukan oleh orang ramai. Loda, bawang, gula dan sebagainya. Adapun tiket bola orang perlu tau. Hajat manusia tau. Dah bahan lagu je. Takut anda ni nak jual juta pun. Mungkin beli bodoh bersuruh. Faham lagi? Bukan keperluan orang ramai. Faham lagi? Macam cicing dia beli mata cicing. Beli 30 ya, jual 3,000. Tak pandai dia. Orang tak akan cicing demang ke tau? Tau. Dia tak boleh ni minyak, gula, beras, baju. Peluang orang ramai. Faham? Tak boleh. Orang terpaksa kena beli juga.